Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Yang masa ditanya pasal destinasi cantik ya. Wih, itu pun diorang cut tuh. Actually Bella memang terketawa berhabis. Like I didn't expect. Memang betul-betul menunggu jawapan bah. Apa beza Sabah dan Muar? Coba kalian jawab. Muar ada YB Sadik, Sabah ada Bella. Yang masa ditanya pasal destinasi cantik ya. Wih, itu pun diorang cut tuh. Actually Bella memang terketawa berhabis. Like I didn't expect. Memang betul-betul menunggu jawapan bah. Aku kumis sebab kerja photoshoot sama show. Bella nampak Bella pakai lens kan? Hai. Tidak makeup. Tapi tanda-tanda orang tidur awal. Dulu lah. Besok tak dekat court. Besok tak payah pergi court. Mincung. Besok orang dapat result SPM? Really? Oh, dia cakap, besok result SPM. Okay, all the best pada semua. Apa beza Sabah dan Muar? Orang jawab, kalau ni dia lah kali soalan untuk korang. Apa beza Sabah dan Muar? Cuba korang jawab. Tak ada beza? Ada. Perfect lah teman. Thank you. Tak beza? Alah. Okay, dia jawab betul. Yang jawab betul siapa ni? Nama ni? Lagu terlampau bah. Sarah nama dia. Dia jawab betul. Muar ada YB Sadik, Sabah ada Bella. Okay dah. Dia pun sudah habis makan. Kan? Mau jogging. Tiba mau jogging. Mau jogging ke hotel. Ya Allah. Sorry ya. Busy dong, busy. Amin. Bye korang. Nanti kita jumpa malam ni, okay? Assalamualaikum. Ya Allah, dapat aduh ya Allah. Tengok, sampai ke sini dia cek perfume. Dia sampai sandakan. Lepas tu? Lepas kan dia tak bermat. Tapi ni untuk lelaki. Orang kalau korang screenshot ke ataupun
stream record video ke, janganlah muka yang tengah tak okey. Alhamdulillah tau, pilihlah yang okey. Janganlah muka Bella macam tengah Yelah, yang tengah senyum lah, yang tengah okey lah. Winter dia tebal betul. Ini botol air tu yang kecil. Botol air tu yang kecil. Ini tak aku feel dia. Ada juga ni juga. Tolong suruh dulu sebab air tu mau simpan air putih. Tap-tap screen. Kenapa selalu orang cakap tap-tap screen? Untuk apa actually? Arah dia sekolah. Sorry ya, beginilah muka Bella masa Bella yang berkenduri pula, yang masak-masak tu, yang Bella cuci piring, cuci kuali, beginilah. Cuma pakai headband merah aja, untuk kamu bayangkan, memang lucu. Oh, thank you. Yang terlampau. Sabar kamu paham nggak juga? Satu lagi, sayang bah. Oh. Gimana mah? Cari Watson. Ya. Juga lagi. Tak kenal ya siapa? Baju tu banyak apa? Baju apa? Ni? Ni lagi Manchester United. Apa itu definisi cantik untuk you? Apa definisi cantik? Bella Stila. Aduh. Oh my god! Wow! Hari ini Bella pula nak challenge YB untuk siapkan Bella. Nak tengok tak jadi apa? Mesti tak okey kan? Tak apa, kita tengok je. Dengan ketinggian saya yang pandang rendah kat dia tapi ni Bella je suka baju warna putih. Her favourite colour. Ni okey lah, putih creamy sikit. Bag makeup je, berat dia ni. Kalau saya pergi luar negara, seminggu boleh. Nak cabar saya kan? Saya sahut. Pakai ni dulu. Baju ni? Taklah. Baju lain, baju ni lah. Boleh kan? Okey, jom kalau tengok. tak boleh pun kena bolehkan. Okey, jom. Jom. Mana boleh saya jom, mana boleh saya ikut. Duduk. Baju dah cantik, muka cantik. Ni turn saya nak conteng muka pula. Conteng Tapi bila saya buka bag ni, you ni founder. Nampak ni? Okey. Saya rasa warna ni paling sesuai. Okey, sebab you macam kucing kena kat bawah sekali. Miau. Tak percaya. Miau ni. Nak tahu cermin boleh? Boleh jadi makeup artist lah. So, saya tak sedar hati lah. Boleh jadi makeup artist. Cermin tu. Sabar, belum siap lagi. Kenapa? Gelapnya. This is not my shade. Apa-apa shape pun cantik juga. Masuk askar pun bagus juga. Bukan you dulu nak masuk askar pergi macam tak apa. Oh, padam. Macam mana nak padam? Ni ada. Ni pun selalu pakai juga. So macam mana nak padam? Tahu padam yang buat sini. Semua yang buat sini dah takut dah. Tak apa. Terima kasih sebab dia ada rasa macam nak mencantikkan I tapi dia tak jadi. Tak jadi. So macam mana? You pula buat semua? Next I make kat sini. Tak apa, terima kasih. Saya duduk tengok je lah. Boleh.
Hebat betul. Apa itu definisi cantik untuk you? Apa definisi cantik? Bella Stila. Aduh. Ouch. Okay dah. Dah habis? Macam tu je? Jom, makeup dah settle lah. I dah tukar baju yang you pilih ni. Kita nak buat apa sekarang? So bila dah ada kecantikan luar biasa, habislah. Nak buat apa lagi? Tak best je, dah cantik. Habis kat situ je. Apa kata kita buat TikTok? I dah lawan ni. Kita buat yang... Buat sihir. Bukan sihir tau. Velocity. Jom. TikTok Please. Saya ada pilihan lah? Tak ada. Okay. Aduh. Bella. Tak boleh nampak lah. Kenapa muka ni? Main-main je. Ya Allah, relax lah. Tak boleh main-main prank macam ni. Jatuh macam tu, tahu tak? Ni pakai apa kat muka ni? Pakai hati you. Macamlah. Ini apa G2G. G2G? Ha. Good to know. Good to know. Good to go. Good to go pun boleh tak? Dia glad to glow. Tapi kan benda ni sebenarnya dia bukan untuk muka je tau. I rasa better pakai dekat bahagian siku. Sebab siku kan gelap. Macam you tahu siku I gelap? You kan bersukan. Okay. So you pernah nampak banyak kali lah siku. Benar. So bila you tengok I, you tidak tengok fokus muka, you tengok siku. Tak, I kurang selesa. Macam kat tempat tu you kena pakai macam biar dia hilang lah gelap tu. Sebab you bersihkan lah, kesian. Pakai Wow, terus jadi oppa Korea. Terima kasih. Tapi kenapa oppa Korea bukan oppa Melayu? Ni muka Melayu ni. Tak, oppa Korea maksudnya macam glowing lah macam tu. Sebab tu lah kena pakai skincare. So sebelum ni kamu panggil saya gelap? Tapi tidak glowing? Kurang, bukan tidak. Kurang glowing. Terima kasih. Saya main-main je. Oh, nyo. Muka comel. Jadi muka kucing. Ni kot yang kucing sebenar. So, apa kata you yang pakai, I tengok. Okay? I pakai, you tengok je? Yes. Alah, senang ke je? Okay. Ni, apa you pakai kat muka ni? Pakai hati you. Cepatlah, betul-betul lah. Bukan you kena cakap dulu ke G2G bawa I cakap? Kan? G2G tu. I kena cakap dulu. Di mana dia kerja lah. Saya kerja saya, dia kerja dia. Kita tak boleh ganggu dia lah. Sebab kalau dia yang buat tutorial ni, kalau dia yang make up Bella, habis. Tante dia letak lipstick dekat mata, maskara kat kening. Tapi one day kita boleh buat konten tu kan. Macam nak tanya je apa ni, untuk apa. Betul pakai je. Weh, Syed suka kau make up macam mana mesti? Apa dia? Macam mana? Gila iPad yang Bella pakai tadi kod 30 dengan 31. Okay, 30 dan 31. Saya suka make up macam mana? Tadi kau dah breakfast belum? Belum. Kesiannya. Aku nak make up kau dulu, nak tunjuk kat follower-follower yang selalu tanya pasal make up. So kau sanggup tak makan lah? Ya, untuk dorang. Padahal kau jenis grumpy, kau tak makan. Ya. Mesti ada apa kat baju kau tu mesti sekejap. Dah. Okay. Lepas tu kita akan pakaikan. Sebab orang Korea kan, orang-orang perempuan-perempuan China yang cute-cute tu kan, diorang selalu muka diorang kan selalu shine Mesti kan. macam ada something kat bulu mata aku. Ni. Ke rambut ke apa? Aku boleh. Macam mana kau boleh tahu? Aku cakap aku memang very particular with my lash. Kita akan pakaikan highlight yang shimmer ni, glitter sikit ni. Mesti panas tepi sana, nak tunjuk kat diorang sebelum dan selepas. Okay. Nampak tak muka dia terus shiny, glow. Nampak tak glow tu? Tunjuk sikit. Just watch me glow. Dah. Okay, dah. Di sini. Tadi kau makan apa Besti? Besti kenapa tak ada ini? Phone aku kot. Okay. Neil. Kamu kemana Neil? dia tak habis dengan dia punya wifi, tergeram aku. Ya Allah, Besti kalau tak aku tak tahu apa orang cakap, orang komen. Yelah, kau kan nak baca kan.
Baguslah kau. Kau memang selebriti yang menjaga peminat-peminat kan? Tengok, rasa. Okay. Now, saya akan pakaikan nude colour. Dah tak dapat baca komen sebab tak ada Neil. Jangan korang. Dia eyeliner kan. Brown black. Okay, so aku nak pakaikan kau eyeliner. This eyeliner from JD Doll. This one also waterproof, sweatproof and transfer proof. Okay, this one JD Doll punya eyeliner ni slim liquid eyeliner, code 02 deep brown. Siapa yang selalu pakai eyeliner ni bagus ni untuk orang yang tak hati pakai. Ya, Mesti sampah. di atas. Okay, pada sini. Tengok. Okay. Boleh? Oh, thank you. Oh, okay. Biasa dekat situ boleh? Terima kasih. Boleh, come. Okay, eyeliner tadi Aus pakaikan eyeliner Judy Doll code 02 deep brown. Okay, deep brown, warna dia brown tapi dia gelap, deep brown yang gelap. Okay, and then dia punya ni nampak tak? So slim, so kecil, so senang. Orang yang tak hati pakai eyeliner pun boleh pakai. Macam mata-mata sepet kan. Okay, boleh pakai ni. Tengok mesti. Love. Okay, untuk kening pula saya akan Dan pakaikan. order. Thank you Kak Ira. Tak. Okay, Aus akan pakaikan slim gel eyeliner dark brown. Ini eyeliner. Oh, untuk brown eyebrow. Sekejap saya check eyebrow. Mana tak ada Oh, okay, tak apa. Okay, tapi saya akan bagi korang tip. Aus akan pakai this liquid eyeliner. Best Light brown. Kulit cerah, kontur warna apa? Kulit cerah kontur ke 01. 02 pun boleh sebenarnya. 02 lagi cantik bagi Aus ke 02. Tapi untuk orang betul-betul tak nak nampak kontur tu pekat sangat, ambil 01. Tapi 02 pun boleh. Okay, ni Aus pakai eyeliner ni code light brown 05. Light brown ni Aus nak letak kat kening Bella. Nak buat macam kening yang tercacak-cacak sikit tu. Mesti. Ada orang tanya kan, kening cacak-cacak ni bukan nampak garang ke? Buat saya. Tak juga ya? Tak. Bagi aku comel. Sebab memang tengah cantik. Tak mesti. Okay. Nak baca. Okay, ini Aus pakai slim liquid eyeliner light brown dekat kening Bella. Aus buat yang macam cacak-cacak tu. Mesti sembang lah something dengan your Aku follower. tengah baca komen. Sembang lah. Sembang. Ayah pumpang. Dear Bella, stop looking at your phone. Actually Bella tak payah baca komen-komen. Bella nak ada WhatsApp. Ya, ada orang WhatsApp. Wow, mesti aku nak tunjuk benda. Jangan. Mesti. Wow, ada orang dah rindu ke? Tak lah. Miss, senyap. Cuba sekejap je. Meh. Kemain. Suruh dah tengok live. Besti masuk live sekarang. Support. Okay.
Sekejap korang yang mana yang dia punya colour macam this one ni? This one pekat sikit colour dia kan? Korang kejap colour ni okay. Yang ni pun colour ni Buat ni. Okay. Hai. Okay. Hai Cika Bondeng. Okay, jap. Sekarang ni aku nak pakaikan Bella lipstick. This one dekat beg nombor berapa korang? 5 Yang 5 dia macam ni. Comel kan? Beg nombor 7 tengok ni. Dia velvet Yes, dia velvet. And tahan lama. Okay, bestie senyum jap. Senyum. Langgar sikit. Ni aku akan pakaikan P21. Kod P21 untuk Bella. Sebab Bella tak suka colour terlampau ni. Langgar sikit. Senyum. Okay. Kod P21 Dia macam ada coral-coral sikit. Letak tengah-tengah macam ni. Cantiknya. Flawless Okay, lepas tu Awas akan ambil brush. Tapi ni memang kalau untuk makeup lah. Kalau daily memang Bella, I use my own lipstick lah. Korang tahu kan Bellova. So yeah. Ini kalau Bella ada macam mungkin hari ni pada photoshoot Bella pakai. Tapi kalau daily I will definitely use my own brand lah. Okay. Cantiknya macam K-pop. Kan macam K-pop kan. Cantik kan. Aku suka lah lipstick ni bestie. Cantiknya. Wow, ya pasal. Oh, Ipu dah. Okay, so this is